Okay, tengok hampa boleh tengok. Kita duduk pun sangat-sangat selesa. Sebelah saya pun ada ruang lagi dekat tepi tu. Aju pun boleh buka tingkap. Jadi kalau hampa nak buka tingkap dekat bahagian belakang pun boleh, tak ada masalah. Aircon pun duduk dekat belakang pun ada untuk seorang satu nah. Boleh ejah. Nampak tak? Boleh ejah. Tepi ni tak boleh buka kot dekat saya ni. Okay, tapi yang best, yang VVIP. Tu tengok. Boleh letak cawan. Letak air hampa beli pun kawan. Tepi ni ada tempat cah, jangan risau. Kalau contoh hampa nak cah handphone bateri habis kau kan, boleh cah dekat situ. Alright. Nampak tak? Sangat-sangat selesa. Walaupun duduk belakang 4 orang pun sangat-sangat selesa. Jangan risau. Ruang kaki pun still lagi ada kosong untuk yang depan ni. Nampak? Jangan risau jadi. Hampa kena ambil van dengan VIP dengan Abang Travel. Siapa yang nak request untuk taruh dekat dalam van dengan kawan-kawan ataupun dengan family, boleh je request kat kita punya driver. Okay, dekat sini bahagian TV yang ni boleh nampak sampai dekat belakang. Jangan risau. Okay, kalau anak-anak duduk belakang pun boleh lagi. So tak ada masalah kalau anak nak jalan mai dekat Tok Wan kan, ataupun mai dekat mak ayah dia pun. Okay, jangan risau. Dan kita punya ni pun macam ni. Ada lagi apa lagi? Kalau hampa contohlah rasa panas kan, hampa boleh je buka ni. Buka ni, hampa boleh tarik, tutup. Contoh kalau panas lah orang kata kau kan. Jom kita pergi tengok depan pula macam mana. Okay. Ni bahagian duduk depan lah. Ni kita punya driver. Dan untuk sayang ni, sini bahagian belah co-pilot. Okay, jadi kalau siapa contohlah kan bawa mak ayah yang ada abang kau nak duduk depan bahagian depan jadi co-pilot, boleh je, tak ada masalah. Bagi dia duduk depan, dia arrangekan semua nak buka lagu apa. Bagi tahu je dekat dia nah. Nanti driver boleh je request. Jadi nak tengok bahagian dekat belakang untuk letak beg je ikut Wani. Okay, ni tempat letak beg. Jadi siapa yang bawa lagi, siapa yang bawa beg galah ke apa semua kan, boleh je letak sini. Jangan risau. Siapa yang pergi 10 orang kau kan, yang banyak kau kan, jangan risau. Apa boleh je letak sini. Okay. Kalau contoh tak muat, boleh letak je dekat kita punya kaki tadi tu. Ada seat tu kan, ada ruang kan. Boleh je dekat sini. Yang ni tempat letak beg belakang lah.